Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi. Welcome back to Easy Fast. Terima kasih pada yang telah menekan tombol subscribe dan juga tombol loceng. Yang belum, jemput-jemput dah. Baik, pada video kali ini admin nak buat kesimpulan berita baik yang digembar-gemburkan. Sebenarnya, ianya telah pun ada, cuma kita yang terlepas pandang. Sebenarnya ianya telah disebut pun. Baik, dalam video kali ini, admin akan kongsikan dua video klip klip video yang telah pun jelas menyatakan berita baik tersebut. Okey. Klip yang pertama ini, dengar dengan teliti perkara-perkara yang disebut. Itulah sebenarnya berita baiknya. Okey, dan kemudian admin akan susuli dengan klip yang kedua, yang lama sikit dengan yang terkini. Jom kita mulakan. Perdana Menteri pagi tadi termasuklah pengkreditan awal sumbangan tunai rahmah STR fasa 2 bermula esok, penyaluran bantuan khas kewangan 2026 melibatkan pejabat awam, pesara dan veteran selain imam, bilal, guru kafa dan sebagainya. Pagi tadi juga kita mendengar bahawa peluasan siri program jualan rahmah madani di seluruh negara akan turut dilakukan selain peluasan inisiatif subsidi tiket penerbangan fly siswa. Ini merupakan antara pengumuman yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pagi tadi, di mana 7 perkara kesemuanya telah pun diumumkan, dan pejabat Perdana Menteri berharap segala bantuan, ikhtiar serta langkah yang diumumkan ini dapat memberi kelegaan kepada rakyat khususnya dalam menghadapi tekanan kos sara hidup dan membuat persiapan menjelang sambutan Aidilfitri. Kerajaan Madani akan terus berusaha sedaya upaya dalam memastikan kebajikan rakyat sentiasa menjadi keutamaan selaras dengan tekad untuk membina sebuah negara yang lebih adil, sejahtera dan berperi kemanusiaan. InsyaAllah, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga akan mengumumkan beberapa lagi berita baik buat rakyat dalam masa terdekat menjelang sambutan Raya, hari Jumaat atau hari Sabtu. Mau saya jawab sekarang? Tak boleh. Ini dia ni lihat dulu, kemudian dia akan umum hari Jumaat malam sama ada hari Jumaat atau hari Sabtu. Tapi bagaimanapun Jumaat atau Sabtu, jangan bimbang. Kerana kita berikan cuti tambahan hari raya. Kita beri cuti kerana kita anggap semua orang dah kerja kuat. Bulan Ramadan ni semua extra time, extra dedication, extra effort. So we will reward you dengan tambahan cuti. Kalau yang tak extra effort, you still have a few days, please do a bit more to deserve the holidays. Jadi kalau cuti, kalau hari raya hari Jumaat 20 Mac, maka cuti tambahan pada Isnin 23 Mac. Kalau cuti hari Sabtu, kalau hari raya Sabtu 21 Mac, cuti tambahan hari Jumaat 20 Mac. Baik, itulah dia kedua-dua klipnya. Klip yang pertama daripada Setiausaha Akhbar Kanan kepada Perdana Menteri, dan klip yang kedua daripada Perdana Menteri sendiri yang terbaru. Okey, jadi jelas apa yang dinyatakan itu. Itulah sebenarnya berita-berita baik yang dah pun disampaikan. Okey, dan berkenaan dengan perkara-perkara lain, berkenaan dengan seperti sebagai contoh diskaun tol, perkara itu tidak disebut lagi, tapi perkara itu berkemungkinan sangat besar akan keluar dalam media nanti, suatu kenyataan bergambar tentang diskaun tol dan sebagainya. Dan nampaknya tak ada apa pun yang kita boleh anggap sangat baiklah berita itu ataupun berita itu sangatlah baik. Melainkan cuti tambahan yang diberikan. Okey, untuk makluman semuanya, cuti tambahan yang dimaksudkan ialah suatu cuti umum. Bukan cuti sekolah maksudnya. Cuti sekolah memang dalam cuti sekolah pun, tapi cuti umum. Jadi apabila masuk cuti umum, ia melibatkan bank lah, segala lah, agensi cuti umum lah katakan, kan, itulah pengertian cuti umum.
Jadi banyak sektor swasta juga turut terlibat lah cerita dia. Bukan hanya sektor awam saja. Apabila ia digambarkan sebagai cuti umum. Okey? Itu je lah. Dan kita nantikan sajalah tentang pengumuman diskaun tu. Perkara itu diyakini akan ada dan akan disiarkan nanti. Secara bergambar saja mungkin. Diskaun tu bersempena perayaan. Okey? Kerananya tak ada apa pun. So, itulah dia berita baik yang baik sangat tu. Semoga jelas dengan apa yang disampaikan. See you guys in my next video. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat. Bye-bye.